Pada 10 Mei, kami telah tiba di sungai pertama pada program Greek Megatrail 6.0. Kami set up camp di kawasan jeram berhampiran dan bergerak semula pada 11 Mei pagi. Hari itu kami bersarapan seperti biasa, menikmati hari yang cerah dan jeram yang cantik tanpa perlu risau cabaran yang akan kami hadapi pada perjalanan seterusnya. Aroma kari nasi kandar, lemang dan roti yang lembut dinikmati bersama gelak, ketawa dan cerita-cerita kehidupan rakan-rakan kerja kami di ibu kota. 10 pagi kami berkemas dan menghidupkan jentera untuk tiba ke destinasi dan untuk menamatkan program. Walaupun jalan agak mencabar bagi kenderaan yang penuh dengan peralatan camping, kami harungi dengan koordinasi berpasukan dan tolong-menolong bagi rakan-rakan yang memerlukan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Namun tidak beberapa lama kemudian, jentera saya menghadapi masalah teknikal serta tiada alat ganti untuk diperbaiki. Dengan berat hati saya terpaksa tinggalkan di dalam hutan. Dengan nada dan masih memberikan harapan, saya katakan padanya, "See you again, old friend." Pada mulanya saya menumpang bersama seorang rakan pasukan. Namun keadaan jalan yang semakin sukar, saya mengambil keputusan untuk hiking. Dengan cara ini, saya boleh mengejar mereka pada kawasan campsite seterusnya. Ada baki 40 km untuk keluar dari kawasan hutan dan tiba di kawasan penempatan orang asli Pos Kemar. Di situ saya boleh menaiki bot menuju ke Trojan Tasik Banding. Kemudiannya mencari pengangkutan lain ke bandar Greek. Untuk memastikan saya dapat keluar dengan selamat, saya perlu bergerak secara konsisten tanpa banyak berehat. Saya membawa 1 liter air kosong dan cuma menggunakannya ketika badan benar-benar kekurangan air. Saya juga mencari sebatang tongkat untuk memudahkan perjalanan licin serta berlumpur di hutan dan parang diletakkan kemas di pinggang bagi menghadapi sebarang kemungkinan haiwan pemangsa. Semasa bergerak ke Pos Kemar, saya dapati banyak motosikal ditinggalkan mungkin kerana kehabisan minyak atau kerosakan teknikal. Semakin jauh perjalanan, pergerakan semakin sukar. Laluan single trail menjadi hancur akibat terlalu banyak motosikal melaluinya dalam satu masa. Kelihatan beberapa pasukan rider membantu sesama ahli mereka untuk keluar. Walaupun mereka kepenatan, tetapi masih sempat mengukir senyuman dan tertawa bersama bagi mengurangkan keadaan stres yang melanda bersama mereka. Pada pendapat saya, laluan trail ini perlu dihadkan jumlah motosikal yang boleh melaluinya bagi menjaga kualiti jalan dan juga dapat menjaga masa penganjur. Yang terlambat serta motosikal tidak berpotensi boleh disyorkan melalui road lain. Ini kerana mereka kadang-kadang tidak tahu keadaan sebenar jalan serta stamina dan mesin yang diperlukan. Ini boleh menyebabkan yang lebih pro juga tersangkut dan memakan lebih masa program. Keadaan ini boleh mengakibatkan masalah yang berantai seperti kehabisan bekalan makanan, air dan juga logistik lain seperti bahan bakar motosikal. Terlalu lama di kawasan yang terpencil seperti ini juga boleh menyebabkan bencana lain yang tidak diingini. Untuk peserta berjumlah 600 orang pada kawasan berisiko bottleneck. Ketika matahari mula tenggelam dan jalan di hutan jadi semakin gelap, saya mula bergerak dengan lebih berwaspada kerana haiwan pemangsa mula aktif di waktu ini dan juga lebih awas bagi mengelakkan terjatuh di tebing lurah yang dalam. Di dalam hutan ketika waktu malam, cahaya bintang dan bulan tidak dapat sampai ke permukaan dengan baik. Ini menyebabkan kita terpaksa bergantung sepenuhnya dengan lampu yang dibawa. Faktor tenaga lampu ini juga akan habis, perlu diambil kira melalui kecepatan kita bergerak bagi sampai ke destinasi yang lebih selamat untuk bermalam. Ketika terpaksa tidur di atas tanah beralaskan akar kayu, kadang-kadang cahaya bulan membawa kita jauh berfikir untuk mengenang kesilapan masa lepas dan apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi lebih baik pada masa akan datang. Ini dapat membantu kita untuk tidur dengan lebih cepat. Pada keesokannya, saya telah berjaya keluar dari kawasan hutan dan bergerak menuju ke jeti Pos Kemar. Di sana ada line telekomunikasi bagi memberitahu pada ahli pasukan saya telah berjaya keluar dan sedang berusaha ke bandar Greek. Ada kalanya saya terfikir alangkah baiknya saya melayan demam di hotel sebelum hari kejadian dan tidak meneruskan ekspedisi. Menghirup kopi berkualiti di bandar Greek serta menggigit biskut rangup menikmati cuti. Namun tuan-tuan, keadaan di selesa tidak membantu kita untuk menjadi kuat. Kita tidak akan muda dan bertenaga selamanya. Setiap langkah yang menyukarkan itu adalah pengalaman yang kekal dengan kita, menjadi ilmu membentuk peribadi yang bersedia pada sebarang cabaran dan menjadi orang yang lebih berkarisma. Dan jangan kita tua tanpa ada cerita.